Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk video kali ni saya nak kongsi pam Sobo WP2880. Okey, pam Sobo ni kalau untuk ternakan, mungkin kalau ada yang buat ternakan dalam akuarium saiz 4 kaki, memang menjadi pilihan lah, memang sesuai sangat. Okey, kalau ikut review daripada yang video-video saya yang lalu tu, okey, pam Sobo ni dia 25 watt. Korang boleh dapat dengan harga antara RM25 hingga ke RM30 daripada mana-mana seller lah, sama ada dekat online ataupun dekat mana-mana kedai akuarium ada jual. Brand Sobo ni, kalau tengok dekat kotak ni, packaging yang baru ni, saya boleh share, dia dah lekat Malaysia Book of Record. Jadi dia ada satu trademark lah di sini. Dia tulis dekat sini, dekat yang o-ring ni, menjadi pilihan ramai. Okey, kalau kata ikut daripada segi pengalaman saya ni, dah merata dah kedai yang saya pergi. Kalau kata brand Sobo ni, hampir ke semua kedai akan ada jual brand Sobo ni. Okey, brand Sobo ni saya boleh review sikit. Tujuan saya review ni sebab saya nak tengok mungkin ada perubahan daripada 5 tahun yang saya beli dulu, dan sekarang ini adalah packaging yang terbaru 2026. Saya nak tengok apa ada perubahan, sama ada perubahan lah di dalam kotak ni, ataupun ya mungkin benda yang sama juga, hanya kenaikan harga ataupun daripada segi perubahan produk dia di dalam ni. Okey, kita boleh tengok. Sebab saya hari ni saya dapatkan 3 kotak. 3 kotak ni daripada pam-pam yang lama tu, mungkin saya boleh buat backup sikit, sebab pam-pam lama tu ada juga yang dah rosak. Mungkin saya boleh share di video yang lain. Okey, kita boleh packaging. Boleh packaging, kita boleh unboxing, tengok macam mana. Kalau tengok daripada kotak dia ada sedikit perubahan. Kotak dia lebih slim dan lebih lebar sedikit. Dia slim, lebar sedikit, panjang sedikit. Okey, nampak macam menarik juga. Mungkin saiz dia ataupun saiz dia lebih kecil, ataupun apa saja perubahan yang mungkin dia boleh buat lah daripada engineering untuk pam brand Sobo ni. Okey, brand Sobo ni WP2880. Okey, kalau ikut daripada dia punya 25 watt kapasiti dia, kekuatan dia 25 watt, dan maksimum untuk mengepam air ni, untuk mengepam air ni 1800 liter dalam masa 1 jam. Macam biasa juga packaging dia, tak ada apa yang berbeza. Okey, saya akan tengok. Yang ni selalu mesti ada. Okey, agak compact sikit. Kalau yang dulu packaging dia, yang 5 tahun dulu saya ingat saya, packaging dia agak kosong-kosong sikit. Sana kosong, sini kosong, dia macam free sikit. Tapi kali ni nampak macam compact sikit. Ada sedikit perubahan. Kita akan dapat tip oksigen yang silikon tu, daripada dulu sampai sekarang tetap ada. Pam, sebiji pam. Filter. Ini dia punya stopper. Dan stiker. Sesuai untuk akuarium lah, stiker. Okey, macam ni saja. Okey, kalau tengok daripada apa yang saya buat keluar ni, dia punya pam tak ada perubahan. Memang daripada dulu sampai sekarang, inilah yang dia bagi dekat kita dalam packaging Sobo ni. Dia mungkin ada sedikit perubahan lah daripada segi impeller ni, kipas ni. Okey, impeller ni kalau kita tengok, mungkin yang saya beli dulu ataupun ada yang dah korang beli, mungkin korang dah dapat perasan benda ni. Sekarang ni dia berwarna hitam ataupun brown, black brown, dark brown. Dia gelap sedikit. Kalau dulu dia color putih. Okey, hanya perubahan daripada segi color saja.
soket untuk plug macam biasa juga, 2 pin. Jadi perkakas yang kita dapat ni, peralatan yang kita dapat ni standard lah, dia macam ni. Dan juga satu stopper. Okey, apa yang menarik perhatian saya daripada segi tube ni, pipe ni, yang untuk hantar ke, untuk mengepam, untuk hantar air ke filter ni. Jadi nampak macam pendek sedikit dan kita boleh tarik dia jadi panjang. Oh, ada lagi. Okey, panjang dia macam ni dan pipe dia nampak macam berkualiti sedikit, material yang sama. Jadi saya boleh tengok sama ada piping ni sama dengan yang dulu ataupun lebih panjang sekarang ni. Okey, ini adalah piping yang saya beli 5 tahun dulu. Brand Sobo, WP2880. Saya nak cek tengok. Adakah dia lebih panjang? Ya. Dia lebih panjang. Sikit saja. Mungkin dalam 4 inci, 4 ke 5 inci. Lebih panjang. Tapi kalau tengok daripada saiz tu, disebabkan dia buat yang macam kita boleh susun balik untuk memendekkan dan memanjangkan ni. Jadi saiz tube ni, diameter dia nampak macam hampir sama ajalah, hampir sama. Okey, bagi saya kalau kata dia buat macam ni, mungkin ada kelebihan juga daripada teknologi Sobo ni. Mungkin dia lebih up to date apa yang dia buat. Okey, kalau tengok macam ni, kalau yang macam ni, kita letakkan dalam akuarium yang kecil tu, mungkin piping ni akan jadi macam ni lah. Nampak dia punya bentuk ni. Dan kalau kata akuarium tu yang lebih kecil, kita terpaksa lipat pula macam ni. Betul tak betul? Betul kan? Okey, macam ni. Tapi kalau yang macam ni, agak lebih bijak lah Sobo ni. Kita boleh bagi pendekkan lagi dan kita boleh panjangkan. Ya, memang menarik. Okey, macam ni. Dan kita boleh buat untuk satu yang lebih sesuai lah. Okey, macam ni saja. Letakkan dekat filter dekat atas dan sini masuk ke pump. Jadi lebih pendek. Nampak lebih kemas. Okey, bagus. Saya suka yang macam ni. Okey. Okey, yang lain tak ada perubahan. Hanya yang ni saja nampak yang ada perubahan pun daripada segi pipe untuk pump air ni. Pipe air ni. Okey. Sebang komen, sebang idea, kau boleh tulis dekat ruangan ni. Boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semua kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sobo WP2880. Ada sikit perubahan dengan tube pipe ni. Okey, jumpa lagi.